2 hari tak berak, anda terus cop diri sendiri sembelit. Cepat buang ubat lawas di tangan anda tu sekarang. Doktor pakar kata, asalkan anda boleh membuang dengan lancar dalam masa 5 minit, walaupun 3 hari sekali, itu masih dikira normal. Berhenti takutkan diri sendiri. Dengar sini. Benda yang sebenarnya buatkan najis anda tersekat dan tak mahu keluar mungkin adalah ubat selsema, ubat batuk, pil kalsium atau pil zat besi yang anda sedang telan. Ubat-ubatan ini bertindak seperti pam air di dalam usus, menyedut keluar semua kelembapan, menyebabkan najis anda bertukar jadi keras macam batu. Nak najis yang banyak dan lembut? Ingat fakta yang mengejutkan ini. Hanya dengan 1 gram serat oat fiber, selepas ia menyerap air yang cukup, ia mampu mengembangkan saiz najis anda sehingga 20 kali ganda. Serat inilah span yang paling berkuasa untuk usus anda. Kalau dah duduk atas mangkuk tandas lebih 10 minit tapi masih tak keluar, macam mana? Jangan teran paksa. Buka pancuran bidet pada tandas anda dengan aliran air suam dan halakan terus untuk merangsang otot sfinkter dubur. Gabungkan dengan urutan tapak tangan di perut mengikut arah pusingan jam. Ini adalah taktik fizikal paling pantas untuk melegakan sembelit serta-merta. Jangan lagi bergantung pada ubat julap sampai menghancurkan keupayaan semula jadi usus anda untuk bekerja. Esok pagi, bangun tidur, terus minum segelas air suam. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.